Assalamualaikum, apa khabar semua? Baru-baru ni, Yasin ada cabar Cloud AI. Sin cakap dengan dia, weh, ni aku punya data. Hang cuba tengok Sat. Kalau dengan data aku ni, berapa lama aku boleh capai 100,000 subscriber. So, lepas bagi, dia cek. Dia kata, kalau paling lambat, 21 tahun. Kalau paling cepat, 5 tahun. Tapi 5 tahun tu, hang kena dapat 80k view setiap bulan. Uish, so, agak crucial lah untuk Yasin. Tapi tu dekat short. So dia kata, cuma problem dia, kalau dekat short, subscriber kurang tambah. Tapi kalau dekat long form video ni, landscape macam ni, yang ni senang dapat subscriber sebab orang stay untuk tengok. So, untuk short form ni, dia lebih laju. So dia kata, betul. Saya kata, tak boleh jadi ni. So tanya, agak-agak, saya tanya lah, agak-agak boleh tak aku nak capai 1,000 kurang 5 tahun? Mustahil. Benda tu tak mustahil, tapi hang cubalah. Cuma inilah cabaran yang hang kena lalui. So kat sini saya kata okey. Start pada hari tu Julai kot. So Julai 2031 Yasin nak target Yasin boleh capai 100,000 subscriber. Agak-agak boleh tak? Cuma untuk cabaran ni, dia bukan perlu apa, Yasin kena konsisten lah. Itu problemnya. So reason Yasin buat video long form ni supaya bila tengok video ni, Yasin akan jadi, tak boleh ni, aku dah post video, aku kena buat. Sebab aku dah cabar diri aku. Dan dia satu untuk motivate diri Yasin. Nanti 5 tahun ke datang, hang akan tengok video ni, tengok tak capai lagi. So benda tu tak akan motivate. So Yasin harap dengan ada video ni, Yasin post adalah untuk motivate diri Yasin sendiri. Sebelum 5 tahun, Yasin cuba sangat-sangat, Yasin teringin sangat-sangat nak capai 1,000 subscriber. Yasin tahu benda tu mustahil untuk Yasin dengan cara upload video macam ni, tak konsisten, tak ada halau tuju. Tapi tak apa, benda tu kita akan fikir akan datang. Kita akan cuba. Dia bukan fikir, dah ada, cuma konsisten tu Yasin sangat-sangat kurang. So Yasin harap siapa-siapa yang follow Yasin selama ni dan yang sampai capai 6k ni, terima kasih banyak-banyak dah support. Even yang di subscribe, yang jadi YR ni pun terima kasih banyak sebab support. Sebab dulu Yasin banyak buat konten Facebook Ads, dah ramai orang follow. Tapi lepas lama Yasin dapat konten Facebook Ads, dan masa tu TikTok pun dah mula membangun gila-gila. So Facebook dah tenggelam. Tapi buat Yasin rasa lah sekarang mungkin dia dah start balik sebab Facebook dah banyak collaborate dengan third party lain. Contoh Shopee, dia dah boleh buat Reels, boleh share link. Lepas tu Reels pun dia belanja view gila-gila. Kalau even hang letak link pun dia boleh belanja view gila-gila. So benda-benda tu tahun ni dah banyak perubahan yang berbaru yang berlaku dalam Meta. Saya rasa mungkin kita boleh try lah. Okay, so terima kasih sebab support. Jom, saya harap dengan ada video ni, lepas ni saya akan lebih banyak lagi video-video yang macam dulu. Contohnya Facebook tutorial. Sekarang maybe jadi Meta tutorial lah kot. Meta Ads tutorial. Lepas tu TikTok Yasin tak belajar. Yasin memang tak pernah langsung belajar TikTok Ads. So mungkin Yasin kena ceburi kot lepas ni. Tak tahu, kita tengok. Dan Yasin rasa Yasin akan tambah satu lagi, iaitu konten, cara macam mana nak buat konten. Macam mungkin itu satu lagi bidang macam mana konten. Dan at the same time, kalau hampa tengok video-video Yasin yang viral baru-baru ni adalah video dengan family. So mungkin video dengan anak-anak akan banyak, tapi itu lebih kepada vertical lah, horizontal punya, yang ni lah horizontal, bukan landscape punya view. Okay, itu saja kot. Panjang sangat, Yasin tak tahulah siapa yang nak tengok. So kalau siapa yang tengok video ni sampai habis, tolong komen dan bagi satu kata-kata semangat. Tak kisahlah semangat ke cacian ke, untuk Yasin terus maju lah, terus Yasin bersemangat. Yasin dengar kata ni, Yasin dengar kata-kata dia ni, okey aku tak boleh buat, aku tak boleh buat apa. Ataupun mana-mana kata komen yang menarik, Yasin akan pin dan Yasin akan letak dekat untuk next video. Yasin letak dia punya kata-kata dia supaya Yasin tengok, okey aku kena buat ni. Lepas budak orang kata, jadi trigger, mungkin Yasin akan react, kita tak tahu. So itu saja kot untuk video kali ni. Terima kasih sampai support. Jom kita buat journey. Siapa nak tengok journey Yasin capai 100,000 subscriber dalam masa 5 tahun? Jom follow. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.